Di depan aku adalah lautan Arctic. Arctic Ocean. Ya. Sampai dekat seashore. Ay, lama. Biarlah tengok nampak puas. Besar dah sampai sini ni. Alamak, cantik lah. Nampak tak bukit-bukit dia? Nampak tak dia punya angin dia? Kau nampak kan? Dia salji ada bertepangan sikit tadi. Laut ni tak biru kan? Gelap. Nak jalan ni pesisir atas lagi sekejap. Pantai dekat Kutub Utara. Saya Svalbard ni kan, bilangan polar bear lagi ramai daripada bilangan manusia. Inilah tanah polar bear. Angin dia serius critical. Aku dah pandang belah belakang dah tak boleh dah. Angin dia kuat sangat. Suhu negatif 20. Dengan angin tadi aku baru tengok tadi weather dia. Dengan angin negatif 28. Aku nak berdiri pun tak boleh dah. Aku rasa ni dah critical dah ni. Dia punya sejuk dia. Aku punya glove 2 lapis tau. Aku dah pakai glove yang power gila. Lepas tu sejuk. Aku beli lagi tu glove. Oh, masih sejuk. Critical weather kat sini. Ni dah nak tenggelam balik matahari kan. Kejap je. Macam hari ni ada lebih kurang dalam 4 jam je yang bukan siang, tapi boleh nampak lah kan. Ni fasa twilight sekarang kan. Angin ni dah terlalu gila sangat. Aku rasa macam agak marah bahaya. Marah bahaya untuk kesihatan. Next, aku bawa korang explore ice cave dekat area Kutub Utara ni. Sambung next video.